Kalau macam orang yang baru nak start business ke, ataupun budak-budak muda baru nak buat business, one thing is belajar pada bawah. Belajar pada bawah, start. Then jangan terlampau fikir duit sangat. Mistake masa awal-awal buat business, okay, aku buat satu benda ni, aku nak duit macam ni. Duit. Memang kita nak kejar duit, tapi kita sebenarnya memahami apa yang kita nak buat. Itu benda yang paling important lah. Memahami apa yang kita nak buat dan ada clear goal. Buat business tanpa goal, kau takkan pergi mana-mana. Kau akan sekejap kau ke kiri, sekejap kau ke kanan, kau ikut arah angin. So benda tu yang hang buat 8 tahun dalam business. Benda ni boleh buat untung, pergi ke sini, sini. So benda tu tak ada fokus. So banyak mistake yang hang buat adalah fokus. Fokus tu selalu lari. Sekejap nak buat ni, sekejap nak buat tu. Sedangkan kalau dah nampak benda ni ada potensi, all out dengan benda tu. For it, kan? And then bila benda tu dah stable, buat lagi benda lain, baru boleh tambah. So mistake hang selalu hilang fokus. So untuk orang muda kalau nak buat tu, belajar dari bawah, slow-slow, memahami, and then money akan datang kemudian.